Ini ialah kamera depan, front camera, front parking camera yang telah kita pasang pada kereta Proton X Zora. Okey, mari kita tengok di dalam. Okey, bila kita masuk gear reverse, dipaparkan kamera reverse. Selepas kita tutup gear reverse, kita nak ke depan, dia automatik paparkan kamera depan. Jadi kita nampaklah apa yang ada di bawah bumper tu, bawah bumper depan tu. Dan dia dalam beberapa second dia boleh tutup sendiri. Kita boleh setting nak auto padam dalam berapa second. Nampak tu? Okey. Kalau saja-saja nak buka tanpa pertukaran gear, kita boleh buka di menu dia. Maknanya kita tak reverse, kita ke depan saja. Kita nak buka kamera depan, kita boleh tekan di menu dia. Dan kita juga boleh link function tu pada steering button kita lah, untuk shortcut. Dan kebanyakan Android murah-murah pun ada fungsi front camera. Jadi bila kita reverse, dia tunjuk kamera belakang. Setiap kali kita tutup reverse, dia auto tunjuk kamera depan. Okey. Okey, ataupun kita nak mula bergerak dari ke gear P nak ke D, kita akan lalu R kan. Jadi dia akan aktifkan juga kamera depan sebab dia trigger reverse. Walaupun kita tak masuk reverse, kita masuk D, kita tak paparkan kamera depan untuk mudahkan kita lah nak bergerak ke depan. Kita nampak apa yang dari depan tu, ada kucing ke, ada mainan anak ke, kita boleh nampak semualah. Lepas tu berapa second yang kita set, dia padam sendirilah. Okey, kan senang.